Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang dihormati. Hari ini kita berada dalam episod ke-32 siri cabaran motivasi 100 hari tanpa henti untuk ibu bapa, dan tajuk kita kali ini adalah satu peringatan penting untuk setiap keluarga. Anak bukan robot. Anak-anak bukan mesin yang boleh kita tekan butang dan mereka terus jadi pandai. Mereka bukan robot yang boleh kita programkan dan mereka terus ikut arahan. Mereka manusia kecil yang masih belajar tentang emosi, tentang dunia, tentang disiplin, tentang cara berfikir, tentang cara menyelesaikan masalah. Kadang-kadang mereka penat, kadang-kadang mereka hilang fokus, kadang-kadang mereka lambat faham, kadang-kadang mereka mahu bermain, kadang-kadang mereka buat silap kerana mereka belum matang. Itu semua normal. Ibu bapa yang berjaya memahami bahawa anak bukan robot, anak tidak boleh dipaksa, anak tidak mampu sempurna, anak tidak terus menjadi cemerlang tanpa bimbingan dan masa. Ibu bapa yang bijak tidak memaksa anak seperti mesin. Sebaliknya, mereka membimbing anak sebagai manusia yang sedang membesar. Anak perlukan kasih sayang, perhatian, kesabaran, masa untuk belajar, ruang untuk tersilap, peluang untuk cuba lagi. Bila ibu bapa terlalu menekan, anak akan stres, hilang keyakinan dan akhirnya tidak gembira. Tetapi bila ibu bapa memahami bahawa anak bukan robot, anak akan rasa dihargai, rasa disayangi, rasa diterima walaupun mereka tidak sempurna. Dan dari situ mereka akan mula berkembang menjadi anak yang lebih berani, lebih matang dan lebih yakin. Ingatlah, anak bukan robot. Mereka bukan untuk disuruh tanpa henti. Mereka bukan untuk dipaksa jadi sempurna. Mereka bukan untuk dibandingkan dengan anak orang lain. Anak ialah amanah yang sedang perlahan-lahan belajar menjadi manusia yang baik. Hari ini pengetua ingin berpesan kepada semua ibu bapa, layanlah anak sebagai manusia, bukan robot. Dengarlah hati mereka, bukan sekadar prestasi mereka. Kerana anak yang dibesarkan dengan kasih dan faham akan menjadi anak yang hebat. Terima kasih kepada semua ibu bapa yang mendidik dengan hati, yang bersabar dalam membimbing dan yang memahami kelemahan anak tanpa menghukum. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AE untuk lebih banyak motivasi harian.